di tengah keindahan hutan tropika Sarawak, terdapat sebuah kisah legenda yang telah lama menghantui penduduk kawasan itu. Namanya adalah Munsang, penjaga hutan misteri yang kononnya melindungi tanah suku Bidayuh daripada ancaman dan kerosakan. Tapi persoalannya, adakah Munsang sekadar mitos atau masih wujud hingga ke hari ini? Kaum Bidayuh yang dikenali dengan gelaran orang bukit oleh masyarakat lain telah hidup berdampingan dengan alam sekitar selama berabad-abad. Hutan bagi mereka bukan sekadar tempat tinggal atau sumber makanan. Ia adalah sesuatu yang lebih mendalam, tanah suci, tempat roh nenek moyang dan ruang hidup yang mesti dijaga dengan penuh penghormatan. Di sinilah legenda Munsang bermula. Munsang digambarkan sebagai makhluk spiritual, separuh manusia, separuh binatang dengan keupayaan luar biasa untuk mengawal alam semula jadi. Dalam cerita yang diwarisi turun-temurun, Munsang sering muncul ketika hutan menghadapi ancaman besar, pembalak haram, pencemar sungai atau sesiapa sahaja yang melanggar kod suci Bidayuh mengenai alam. Menurut orang tua kampung, tanda kehadiran Munsang seringkali bersifat halus, daun berguguran secara tiba-tiba, bunyi deruan angin yang tidak menentu atau cahaya misteri di celah-celah pokok malam hari. James Lian, seorang penduduk kampung berhampiran bau, menceritakan kisahnya. Saya pernah melihat sesuatu di hutan pada malam itu, bukan manusia tetapi juga bukan haiwan biasa. Ia berdiri jauh memerhati saya, mata merahnya seperti membakar. Saya kaku tidak mampu bergerak walaupun sepatah kata hingga akhirnya ia hilang begitu sahaja. Hanya selepas itu datuk saya berkata, kamu telah berjumpa dengan Munsang. Bagi sesetengah orang, kisah ini dianggap sebagai karut belaka, hanya dongeng untuk menakutkan pembalak atau orang luar agar tidak merosakkan tanah Bidayuh. Tetapi bagi ramai, ia adalah realiti yang tidak boleh dinafikan. Kisah penampakan Munsang tidak pernah surut. Dengan setiap generasi menambah warna kepada cerita asal, malah ada yang percaya bahawa Munsang bukan sekadar satu entiti tetapi roh kolektif yang lahir daripada kepercayaan kaum Bidayuh kepada konsep adat ngah bumi, halangan spiritual bagi sesiapa sahaja yang merosakkan keseimbangan alam. Kisah penampakan Munsang tidak pernah surut. Dengan setiap generasi menambah warna kepada cerita asal, seiring dengan pembangunan yang semakin pesat di Sarawak, ancaman terhadap hutan tropika semakin meningkat. Pembukaan ladang, projek perumahan dan pembalakan seringkali mengambil alih kawasan yang dulunya dianggap keramat. Tetapi dalam keadaan ini, masyarakat Bidayuh tetap mempertahankan legenda Munsang sebagai status quo spiritual yang menggerakkan mereka untuk melawan. Pelbagai ritual dilakukan untuk memanggil semangat penjaga hutan, manakala pantang larang berkaitan hutan ditegakkan dengan lebih tegas. Tanpa Munsang, kita mungkin sudah hilang semuanya. Munsang bukan sahaja mitos, ia adalah jati diri kami yang mengingatkan kita bahawa manusia bukan tuan kepada alam tetapi sebahagian daripada alam itu sendiri. Namun, bukan semua cerita tentang Munsang membawa rasa takut. Ada juga yang menggambarkannya sebagai penolong yang muncul ketika ada yang sesat di hutan. Penduduk yang hilang berkongsi cerita tentang bagaimana mereka dibimbing oleh cahaya kecil atau bayangan yang membawa mereka kembali ke kawasan kampung. Bagi kaum Bidayuh, Munsang adalah makhluk dual, pelindung tetapi juga amaran. Munsang, walaupun misteri, membawa mesej yang kuat kepada kita semua yang melambangkan usaha manusia untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian. Di zaman moden, adakah benar Munsang masih berkeliaran di antara daun pepohon atau adakah ia hanya satu simbol semangat manusia melindungi alam? Mungkin persoalan ini tidak pernah memerlukan jawapan yang jelas. Namun satu perkara pasti, kisah Munsang terus hidup. Sama ada melalui adat Bidayuh, cerita-cerita kampung atau sekadar perasaan bahawa seseorang sentiasa memerhatikan apabila anda berjalan di antara batang kayu tua hutan Sarawak. Maka, jika anda bernasib baik atau malang dalam keadaan tertentu, dengarkanlah bunyi gemuruh hutan dengan penuh waspada. Hanya mungkin anda akan merasa kehadiran penjaga hutan misteri itu. Sekiranya anda ingin kami membuat penyelidikan berkenaan apa-apa cerita misteri atau mitos, sila tuliskan di ruang komen di bawah. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, share dan komen. Terima kasih.